Dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT, sama-sama kita bersedekah, berinfak dan mendapat ganjarannya daripada Allah SWT. 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah, hari yang paling disukai oleh Allah SWT. Allah SWT telah menyediakan bagi orang-orang yang beriman dengan ganjaran yang pelbagai. Bahkan setiap ringgit yang kita lakukan pada 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini, kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sama ada daripada puasa sunat, membaca Al-Quran dan juga bersedekah pada jalan Allah SWT. Jadi dengan sebab itulah saya mengambil kesempatan ini menyeru kepada muslimin dan muslimat untuk kita menggunakan peluang berada dalam 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini. Gunakan sebaik mungkin peluang yang ada ini untuk menyumbang kepada Pusat Tahfiz Al-Quran Gumbayur agar ia menjadi saham akhirat kita di hadapan Allah SWT. Mungkin dengan apa yang kita berikan sedikit ini mampu membantu kita bukan sahaja di dunia, di akhirat nanti insya-Allah. Jom, mari kita menyumbang ke Pusat Tahfiz Al-Quran Gumbayur dalam 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini.